Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul mu'minin wa musabbitul mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir bi umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Zawadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Yang dirahkasihi, yang dirahmati, yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau Ustaz Kamal, yang tak dilupakan juga Tuan Bilal kita, yang dikasihi para jamaah ahli kuasa, guru-guru, hadirin hadirat insyaallah taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kali ini pada malam ini juga kita diizinkan Allah untuk sekali lagi di majlis ilmu, yang mana kelas kita pada malam ini adalah kelas tafsir, okay? Yang mana kita telah masuk kepada surah yang baru, itu surah At-Tariq. Kalau ikut makna di sini, At-Tariq ini adalah pendatang malam, tapi dia perlu lihat kepada kata dasar dia. Kalau kita lihat kepada kata pangkal dia, makna dia lebih kurang ataupun makna dia tu berbeza-beza. Makna nak tengok pada makna tu, sebab kalimah sama tapi nak tahu makna dia, tengok pada kata dasar dia. Contoh At-Tariq ni daripada pendatang malam ni, dia juga dengan makna jalan atau penunjuk jalan. Kalau kita pernah pergi Mekah kan, dia kata Tariq, maknanya beri jalan. Beri. Dengan perkataan Tariqun. Tariqun. Tariq contohnya. Tariq ni pemberi jalan. Tetapi di sini dasarnya bermakna pendatang malam. Sebab kata dasar dia lain. Kata dasar dia adalah turqun. Kerana jalan Tariqun. Okay. Ada juga perkataan Tariqun ni digunakan untuk perkataan tarikat pernah biasa tak? Itu tariqah. Boleh ke kita dipanggil asalnya tariqah, tapi boleh ke kita panggil tarikat. Tarikat tu asal dia perkataannya tariqah, taraqah. Jadi kata dasar bahasa Arab ni banyak. Payah tapi boleh faham. Kalau faham tu dari sudut apa? Dari sudut kita kena berhati-hati. Bila kita nak beri makna tu, kita kata dasar dia apa dia. Okey, dasar dia. Kalau kita tak tahu kata dasar dia, barangkali makna yang terberi tu tak berapa tepat. Okey, tengok pada kata dasar dia, tengok pada grammar dia. Begitu bahasa Arab. Nak kata apa tidak payah, cuma kena berhati-hati saja. Kena agak teliti. Kelebihan kita tahu bahasa Arab ni, banyaklah ilmu-ilmu agama ni yang dapat kita taruh ke atas dia. Kita dapat taruhkai. Sebab banyak ilmu agama dalam bahasa Arab. Itu kelebihan kita tahu bahasa Arab. Okay. Jadi surah Tariq ini adalah surah yang ke-86. Okay. Surah 86 daripada 114 surah. Jadi surah yang paling banyak yang ada dalam surah, dalam juz yang 30 lah, sebab dia surah pendek-pendek. Jadi banyaklah surah berkumpul di situ kan, berbanding surah lain panjang kan, berpuluh-puluh surat berbanding dengan surah pendek. Jadi dalam surah pendek tu banyaklah, dalam surah juz amal 30 tu banyaklah. Dah termasuk surah ini, dan dia mengandung 17 ayat je, 17 ayat, tak banyak. Tak banyak. Kalau kita nak hafal pun tak penat sangat sebab dia sikit. Jadi
hafal Quran ni ada dua jenis. Okey, ada orang yang kelebihan dia boleh hafal ayat pendek ni dengan cepat, ada orang itu. Ada orang yang susah nak hafal surah pendek-pendek sebab dia bola pendek tapi dia nak sambung tu banyak, nak sambung tu banyak sebab dia pendek-pendek. Mana kita kena ingat kepala dia banyak. Kita kena banyak ingat permulaan sebab dia banyak kepala kan, banyak. Kalau surah panjang kepala je tak banyak kan. Surah pendek dia banyak kepala dia. Okey. Dan dia adalah termasuk dalam surah Makkiyah. Sebab yang saya terang sebelum ni, Makkiyah ni adalah ayat-ayat surah-surah yang turun di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maksudnya dalam perjalanan Nabi ke Madinah tu dah dipanggil ayat-ayat Madaniyah. Dia ada dalam perjalanan tu. Ada dalam perjalanan Nabi ke Madinah tu ada turun-turun wahyu. Tapi dalam perjalanan dan ke Madinah dia panggil ayat-ayat Madaniyah. Manakala sebelum hijrah. Okey, sebelum. Lepas tak? Sebelum. Maksudnya 13 tahun Nabi ke Mekah tu itu dia panggil ayat Makkiyah. Sebab dia kaitkan Makkiyah sebab ayat tu dituruni di Mekah. Dan kebanyakan ayat Makkiyah ni menyentuh soal akidah. Sebab 13 tahun Nabi di Mekah tu peringkat membentuk akidah, membentuk agama. Kerana kalau kita nak didik anak kita bermula dengan akidah. Begitu, bermula akidah. Sebelum kita nak dia beri faham berkaitan dengan syariat lain, sembahyang, puasa, zakat. Kan? Kita kena semaikan anak kita dengan akidah. Kenapa dengan akidah tadi dia boleh beramal dengan sendiri. Yang menyebabkan kita setengah orang Islam tidak beramal dengan Islam sebab akidah dia lemah. Kerana itu dia tidak beramal dengan Islam. Tapi bagi orang yang berpegang kuat dengan agama, dia takut nak tinggal sembahyang, dia takut nak tinggal puasa, takut. Begitu. Sebab dia berpegang teguh dengan agama. Jadi kita kalau kita nak ikut sunnah Nabi, dak pembentukan akidah tu ada peringkat awal. Terutama anak kita di peringkat sekolah rendah. Di situ perlu kan pembentukan akidah. Sebelum dia sampai umur 10 tahun. Kita mengajar tentang ketuhanan. Walaupun dia tak faham mana, tapi kita ajarlah Allah tu siapa kan. Kita kena taat pada Allah. Macam tu lah. Jadi anak-anak kita pun sebenarnya mudah nak faham. Budak-budak dia ikut je. Sebab apa? Sebab setiap manusia yang dicipta oleh Allah dah ada Allah semai dah. Dan jiwa kita ni percayanya ada Allah. Begitu, dah ada dah tu. Cuma manusia ni bila dia lemah, dia nak menafikan adanya Tuhan. Sedangkan dalam diri dia tu dah ada Tuhan. Dan setiap manusia tak boleh berbohong adanya Allah. Tak boleh. Memang dia menafi macam mana pun, dia ateis ke, komunis ke, dan diri dia tetap wujud adanya Allah. Macam tu. Cuma mulut dia, lidah saja menafikan. Tapi manusia ada Allah SWT. Kan tu kita tengok ada orang yang mudah nak menerima Islam walaupun dia asalnya kafir. Kalau betul ada dia susah nak menerima Islam, tu tak susah nak menerima Islam ni kalau lah tak ada apa yang boleh mendorong dia dan jiwa dia tak ada. Kan tu ada setengah cerita orang yang bukan Islam nak meluk Islam, tapi dia cari mananya agama, mananya Tuhan sebenar. Sebab Tuhan dan diri dia dengan amalan dia yang hidup kafir tadi tak sesuai. Jadi dia mencarilah agama yang betul tadi. Lalu dapat petunjuk daripada Allah SWT. Okey. Jadi hubungan surah ini dengan surah sebelumnya, ini adalah surah ini dibuka dengan bersumpah. Sebelum banyak ada sebelum ni wan nazi'at wan naba wan nazi'at. Bila ada kata waw di depan, kalau kita buka Quran, surah tu bermula dengan waw. Ada waw tu. Itu menunjukkan waw sumpah dipanggil. Pernah tak kita bersumpah wallahi wabillahi watallahi kan? Tu waw tabah tu semuanya adalah huruf sumpah. Kedua kalimah tu mesti berbawah. Wallahi wabillahi watallah. Itu adalah huruf sumpah. Nak kalau kita nak cang lah, nak tahu tanda dia. Tak. Mesti bawah. Kalau tak bawah,
dia tak panggil sumpah. Ini disebut beba. Contoh macam was-sama'i wat-tari wat-tariqi. Gitu Jadi itu beba. Tapi syarat kena ada waw tak ataupun ba tadi. Kerana itu kita kalau nak bersumpah tanpa perkataan huruf tadi tak sah sumpah kita. Sama juga kalau kita sekadar junjung Quran. Oh aku demi Quran yang aku junjung ni dah aku bercakap benar, tak dikira. Mahkamah pun tak dikira. Tapi kalau kita bersumpah dengan nama Allah tadi, perkataan dia, mahkamah boleh mikir, mahkamah syarak boleh mikir. Dan kita pula boleh terima perkataan dia, berterima kalimah dia kalau dia bersumpah dengan betul, dengan wallahi wa billahi taala. Dan saya dah terangkan dulu kalau kita bersumpah nak membatalkan sumpah, dia ada cara dia. Jangan kamu ambil sumpah tu dengan main-main. Jangan kita buat main, tipu orang ke, itu berdosa besar. Dosa besar sangat. Itu. Walaupun boleh dibatalkan tapi tak boleh main-main. Akan dilaknat oleh Allah SWT. Walaupun boleh kita kata tak apa kita sumpah, nanti kita batal sumpah tu. Jangan jangan main. Melainkan kita tak sengaja. Kita ingat tu kita kena hadap Allah SWT. Jangan main benda tu. Tapi kalau orang jenis akidah tak kuat, dulu apa? Ni tadi kalau orang akidah kuat takut nak cakap begitu, tak, mereka benar. Dia kamu sumpah. Anda kata kalau dia tersalah, tak sengaja, dia sangka betul-betul rupanya salah, maka dia boleh batalkan sumpah dia. Sama ada yang pertama, dia kena bebaskan hamba. Tapi hamba tak ada dah sekarang, dah tak pakai dah. Kedua, dia kena memberi makan orang miskin. Begitu. Kalau tidak juga, dia memberi pakaian untuk 10 orang miskin. Beri makanan ni juga, beri makanan ni biar mengenyangkan dia. Ataupun jenis makanan yang kita biasa makan. Kita biasa makan ayam, kena beri makan orang ayam juga. Kalau daging juga. Tapi sekarang ni daging ayam, ikan lebih kurang mahal je. Tak? Lebih kurang je sekarang. Saya sedar ikan lagi mahal daripada ayam. Betul tak? Sekarang telur pun mahal. Saya dah ambil telur, ingatkan murah. Nak bajet ni makan telur, wah, mahal rupanya. Macam makan ikan juga makan telur. Jangan main dia ni. Cuma kita ambil kira kita biasa makan apa. Kalau ikut harga sekarang ni yang main dah, daging lagi mahal lah. Tapi kita biasa makan daging kan, jadi kita kena bagi 10 orang makan daging. Ataupun memberi pakaian 10 orang. Walaupun tak sebut dalam Quran tu, tapi saya kiaskan dengan makan tadi. Maksudnya sebaiknya kita beri pakaian pun sama dengan apa biasa kita pakai. Kalau kita pakai jenis Orlando lah beri pakaiannya. Itu. Tapi disebabkan tidak disebut cuma sakiah saja, tu afdal lah, beri pakaian sama. Dan pakaian ni lengkap lah. Tak boleh pakai beli baju saja. Badan baju saja. Pakaian kan. Pakaian baju dan seluar lah, yang biasa dia pakai. Jangan beli jubah dia tak biasa pakai. Baju yang kita biasa, kalau kita jenis baju bandel lah kita bagi dia. Mungkin pakai baju bandel. Pakaiannya mesti lengkap, baju dan seluar mesti ada lah. Tak. Dan akhirnya kalau tak ada juga, tak berkemampuan, kita berpuasa 3 hari. Kalau tak ada, hamba memang tak ada dah, nak beli makan pun tak ada duit, nak beli baju pun tak ada, kita boleh berpuasa 3 hari. Itu antara cara untuk membatalkan sumpah yang tak sengaja kita buat. Okey. Kemudiannya, itu sumpah. Sedangkan surah sebelum ni, kalau tuan-tuan ingat, berkaitan dengan Ashabul Kahfi tu kan, itu berkaitan dengan keingkaran orang-orang berkaitan dengan Yahudi juga. Ada golongan Yahudi yang memusuh Islam. Sebenarnya dia bukan benci orang tu, dia benci agama tu, Islam tu. Kerana setelah ini kalau berlaku pertembungan tu, sebenarnya bukan
dia tak suka orang tu, tapi agama yang dibawa oleh orang tu dia tak suka. Cuba dia orang Islam tapi menarok, orang suka tak? Suka je, tak ada hak. Tak, orang Islam tapi tak suka pada Islam, okey je, siapa nak lawan dia? Tapi kalau dia Islam, dia berperang dengan Islam, dia mempertahankan Islam, ni orang bukan Islam tak suka macam ni, sebab dia mempertahankan Islam. Arak tak minum, judi tak minum, malah dia pun kata arak tak boleh haram, judi tak boleh haram, perempuan tak boleh haram. Jadi orang bukan Islam tak sukalah dia, ataupun orang yang tak minat Islam tak sukalah dia. Cuba dia sekali kira orang minum, misal okok contoh ya, dia tegur dia marah asyik tegur okok je kan, tegur je okok je baru, sama benda lain. Jadi kerana itulah benci dia tu bukan benci pada orang tu, benci pada agama yang dibawa. Tu Allah sebut mereka ni membunuh Islam tu bukan sebab dia benci orang Islam tu, tapi dia benci pada agama yang dibawa oleh Islam. Contoh Yahudi ini kan sama juga. Kalau lah geng-geng orang yang sokong dia, tak ada masalah. Ada pergi serang negara, tak ada. Dia pergi serang Palestin. Sebab orang Palestin keras mempertahankan negara dia. Itu tanah air dia. Dan itulah agama. Itu. Kita bila kita sebagai Islam ni, kita mesti pertahankan agama, negara, bangsa itu sekali. Kita pertahankan. Bukan kita pertahankan negara saja, bangsa dan agama itu sekali. Dan kita harus berperang pun sebab mempertahankan agama. Kita boleh bunuh orang sebab mempertahankan agama, sedangkan tak boleh bunuh orang. Saya sebut dulu, tak boleh bunuh orang sembarangan. Antara yang kita boleh bunuh kerana kamu nak mempertahankan Islam. Dah macam zaman Nabi nak mempertahankan Islam. Jadi kita boleh berperang, bunuh orang pun boleh, ataupun hukuman bunuh pada orang yang membunuh pun boleh. Lagi apa dia boleh bunuh orang ni, dua perkara tu kot, mempertahankan agama, boleh bunuh orang, ataupun bunuh pada pembunuh. Mana qadi hakim boleh jatuhkan pembunuh pada pembunuh. Selain itu ada Islam kan, kita bisa dadah pun kena bunuh. Tak, itu salah, ada benar pada Islam. Islam itu bunuh orang tak ada. Mengenai dadah Islam tak ada bunuh orang. Bukan saya sepang mengenai dadah ni, tak ada dalam Islam. Tak boleh. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Allah menegah kita membunuh orang diri manusia ni melainkan yang benar saja, ada hak dia. Macam tu. Jadi benda-benda ada juga berlaku bunuh orang tak, bunuh isteri. Dia tak belajar, dia tak faham kan, tak boleh bunuh orang. Kita kena ingat, kok mana pun, salah macam mana pun, jangan bunuh orang. Sebab bila bunuh orang, Allah laknat. Sebab bila kita bunuh orang, bila kita nak minta maaf dengan dia? Bunuh orang, sama orang bunuh diri. Bila dia bunuh diri, bila dia nak taubat ke Tuhan? Tak ada. Kerana itu orang bunuh diri atau dibunuh, Allah laknat. Kerana itu antara benda yang kita kena faham. Kalau kita hadapi apa masalah pun, kita hendaklah bersabar. Kita hadaplah macam tu pun. Walaupun kita denda ke, kena apa ke, kita hadap benda tu. Jangan kita buat perkara yang menyalahi agama. Dah kita masalah, terima hukuman dia. Begitu. Dan hukuman tu untuk mengajar pada kita. Kalau kita hidup pun lepas tu kita dengan dosa-dosa kita nak buat apa? Tapi jangan sekali-kali kita ambil keputusan geram orang, ambil batu pok kepala dia. Jangan. Itu kita kena sabar. Jangan sekali. Bunuh orang jangan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi syaitanir rajim, was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan pendatang malam. Demi langit dan pendatang malam. Di mana Allah SWT saja yang boleh bersumpah dengan makhluk. Kita ditegah. Tujuan Allah bersumpah dengan makhluk kerana untuk menunjukkan kebesaran Allah. Contoh was-sama', demi langit. Kalau kita besar, mana ada makhluk yang boleh buat langit? Tak ada. Yang terbentang besar langit itu, yang tak ada tiangnya, yang tersegang luas itu,
yang tak akan ada satu makhluk pun yang boleh mencipta langit. Kenapa Allah bersumpah dengan langit? Nak menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah 3 tadi. Wallahi wa billahi wa ta'ala, tu je kita boleh gunakan dan sumpah. Selain itu tak boleh. Hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan makhluk. Dan tujuan itulah sebab langit itu ada kaitan dengan tarik. Okey. Sebab tarik ini adalah pendatang malam. Yang mana pendatang malam yang dimasukkan dari sini ialah bintang. Jadi masih kan itu Allah bersumpah dengan langit dulu. Sebab bintang tu duduk kat mana? Di langit. Dan di langit itulah tempat bintang-bintang tadi beristirahat. Dia ada masa-masa dia. Pergi depo, pergi depo tak akhir LRT saja tempat tu. Langit tu. Dia berbeza tempoh dia. Bintang lain, matahari lain, bulan lain. Dia ada tempat persinggahan tu. Di mana? Di langit lah. Kerana Allah SWT bermula dengan langit. Sebab ada kaitan dengan At-Tariq itu. Walaupun disebut pendatang malam, ataupun dalam kata lain disebut At-Tariq ini dengan mana? Pengetuk malam. Zaman Nabi SAW, Nabi pernah mengajar sahabat supaya berdoa, supaya tidak diganggu oleh pendatang malam. Walaupun dalam Quran ini masuk pendatang malam tu bintang, tapi yang dimasuk juga oleh Nabi pendatang malam ni, Nabi minta kita berdoa supaya jangan datang rumah kita pada waktu malam. Kadang pendatang ni pencuri, perampok, tengah malam tak. Yang datang tanpa kita undang dah, contohnya. Dan tu kalau kita, kerana itu kita sejak dulu lagi, zaman-zaman tak ada phone ke, kita tidak digalakkan untuk datang ke rumah orang pada waktu malam, terutama selepas waktu Isyak. Tak boleh. Begitu juga kalau kita buat akad nikah pada waktu malam, akad nikah balik jangan tunggu orang nak bersama dengan isteri dia. Ini duduk tunggu sampai dah malam. Penat dah kawan tu. Faham tak? Ni kita tak faham. Duduk sembang. Bila kat nikah, kan, kalau kat nikah malam lah. Okey. Jangan sampai lama. Pamankan balik ya? Balik. Pernah berlaku zaman Rasulullah lepas Nabi kahwin. Nabi minta sahabat balik. Sebab masa tu lepas kat nikah dia nak bermesra isi dia. Yang kita buat ambil gambar papa malam tu, penat dia malam tu. Itu masa dia pada malam pertama. Ni malam pertama dia pukul 1 pagi. Susah. Besok nak mandi pula. Kan? Jadi yalah, ada kisah sahabat Nabi tu dia malam pengantin. Dia takut tua dia tahu. Jadi dia bangun, dia lepas dia bersetubuh isi dia mandi separuh dulu. Rambut dia tak basah lagi, dia basuh separuh badannya. Rambut tak basah, supaya bila basuh dia basuh kepala, mandi kepala dulu. Dia basuh kepala dulu, badan. Jadi kat bawah dia tak basuh, supaya pergi esok pak mertua dia tengok, menantu aku tak mandi ke? Contoh, dia segar takut. Dia tengok bangun pagi mandi, dia bimbang takut pak mertua dia tahu dia tu bersetubuh dengan isteri dia. Jadi dia basuh kepala dulu. Kan? Dia tangguh. Mandi wajib ni kita boleh tangguhkan. Dia tak mesti betul-betul. Sama dok kata ambil wuduk. Bismillah masuk muka. Lepas tu nak ambil pula dekat surau ke, atau sejalan lepas tu kita nak sama boleh. Selagi kita tak membatalkan wuduk. Contoh kita cepatkan, ambil dulu, bersihkan air, basuh muka dulu, basuh tangan, kaki tak payah sorry, pergi dulu masjid, contohnya cepat, basuh kaki masjid lah. Boleh. Sebab dia tak syarat, dia tak bersyarat, dia hanya tertib saja. Tertib ni tangan dulu, muka dulu, niat muka, tangan ke muka tadi. Itu dia pergi tertib. Bukan betul-betul. Dia tak betul-betul. Betul-betul ni akad nikah. Akad nikah kan?
Tapi betul-betul tak mesti tu jawab. Senampak bukan. Dia tak boleh diserangi dengan benda lain. Contoh, aku kadang-kadang nak jawab tu, cakap dulu. Apa dia tuan cakap dulu, tak boleh. Ataupun ajak nak minum air dulu, tak boleh. Sebab dia tak terputus betul-betul. Jadi kalau kat nikah tak mesti selepas. Dia boleh selang sikit. Sesaat, 2-3 saat dia boleh selang sikit. Tidak diselangi dengan perbuatan lain. Minum air dulu ke, kencing dulu ke, kan, sembang dulu ke, tak boleh. Itu kena jaga. Itu yang begitu. Tak boleh tunggu akan disenang jawab petangkan boleh tak? Tak boleh. Itu akan nikah. Tak boleh. Tapi wudu mandi junub boleh. Kita mandi separuh dulu, kan. Jadi pagi esok tak nampaklah kita mandi. Sebab kita mandi dah separuh. Bagian atas ni, kepala atas ni kita dah mandi. Gitu. Okey. Wa ma adraka ma tariq. Tuan tanya, tahu tak tariq tu apa dia? Kan? Bunyi macam sama at-tariq kan? Takut jalan ke apa ke. Jadi masa tu Nabi pun tak tahu. Tak. Apa benda tariq ni? Bunyi macam jalan tapi bukan. Tak. Wa ma adraka ma tariq. Dan apakah dia tariq ni? Allah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman lagi, an-najmu tsaqib. Itulah bintang yang bercahaya. Cahaya itu menembusi malam. Bila ada bintang kan, jadi malam cerah. Sebab dia bulan, bintang cerah. Biasa kalau bintang ada ni, esok cerah, esok panas dah. Tak silap saya. Kalau gelap, dia nak mendung esok. Bintang tak ada. Sebab bintang tak ada, dia dihalangi oleh awan yang mendung. Cahaya bintang tak nampak. Bukan tak ada. Dia bendung, dilewati oleh awan yang mendung, gelap. Jadi biasa pagi esok ia akan hujan lah. Kalau bintang keluar tu biasa esok akan panas. Okay. Jadi bintang ni juga digunakan oleh orang-orang musafir di padang pasir. Sebab dia tak ada nak peta malam tak ada. Kalau siang boleh tengok matahari sebagainya. Kalau malam bermadu pada bintang. Ini disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malam orang yang pakar perjalanan di padang pasir di pasir ni bahaya tuan-tuan. Ada binatang buas pun ada. Jangan main harimau dia kadang-kadang kan. Ada beruang di padang pasir, bahaya. Bukan. Kalau biasa orang-orang yang badui, orang yang perjalanan, dia akan pasangkan api. Api tu menyebabkan binatang-binatang buas tak berani nak datang. Memang tak berani, dia tak berani dengan api. Okey, jadi bintang tu yang berkelip kita tengok pada malam tu. Dan bintang ni dia macam-macam nama dia kan. Bentuk dia kita tengok dia ada nama-nama dia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sungguh kata Allah, setiap jiwa dan diri malaikat, ada malaikat penjaganya. Termasuk bintang tadi, semua ada malaikat kita. Malaikat ni berjuta-juta jumlah dia. Setiap hari berulang alik, tukar ganti setiap hari tu malaikat. Berjuta-juta malaikat setiap hari keluar dan masuk daripada Sidratul Muntaha, langit paling atas tu malaikat yang serta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat ni sejenis makhluk yang tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Itu bila manusianya yang baik, yang taat tu macam malaikat, lebih daripada malaikat lah. Manusia ni kalau dia taat pada Allah, dia akan lebih pada malaikat. Tapi kalau manusia itu jahat, dia lebih jahat daripada haiwan atau binatang. Itu kedudukan manusia. Sebab manusia ada nafsu. Kalau manusia itu boleh menguasai nafsu dia, boleh mengawal nafsu dia, ada manusia yang paling baik. Okey. Jadi Nabi pun dapat doa. Atau doa Nabi SAW berkata dengan orang yang datang malam ni, sabda Nabi doanya, a'udzubika min syarri tariqil lail wan nar illa tariqan yatruku bi khair ya rahman. Nabi ada doa khusus untuk pendatang malam tadi. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan mendatang malam dan juga siang. Ada juga siang. Sebab masuk pendatang ni orang yang tak kita tahu, tak kenal. Jadi di sini
Jangan disebabkan oleh kita ni nak berbaik sangka, kita kira baik semua, tak boleh. Kalau kita betul kata tak boleh buat bersangka jahat, tak. Kita bersangka baik dan bersangka jahat ni ada sepadan dia. Tak semua benda yang kita boleh bersangka baik, dan tak semua benda yang kita boleh bersangka jahat. Orang kita tak kenal, mesti sangka tak baik itu mesti ada, sebab kita tak kenal dia. Jangan pula tak kenal buat masuk rumah, kan? Tak boleh. Nah, kita tak kenal dia siapa. Tak. Macam hari ni bagaimana Zionis tu Yahudi disebut apa? Dia panggil apa? Istilah dia Yahudi, prinsip Yahudi tu kan masuk ke Iran kan. Sekarang ni masuk yang dibunuh ni yang prinsip tu lah. Bukan daripada guru pandu tu, daripada kapal terbang tu. Tapi dia prinsip-prinsip yang Yahudi dah ada dalam tu. Jangan ada Iran tu. Bukan. Yang dia tahu mana-mana tu. Musad. Itu saya baca lah. Ya, yang sebenarnya yang bunuh tu Musad tahu bunuh. Ya, bunuh. Dan tu dah. Cuma bom tu dia bom ke lokasi-lokasi yang strategik. Pak Mian dia bom. Tapi yang bunuh tu sebenarnya Musad tu lah. Dia bunuh masa di sekali. Dia bunuh. Ramai kena bunuh. Macam tu. Jadi itunya. Jadi masuk ke Iran ya menyamar harap dengan berbagai password. Sekarang mudah je nak buat kan. Itu baik. Tapi ya pasport yang dia buat. Pasport yang dia buat. Kat kita ni pun dah macam-macam pasport boleh keluar kan. Orang Afrika buat macam pasport kan. Tiruan tu kan. Walaupun kita dengan canggih chip yang kita buat je pun kena tipu juga. Semakin canggih kita ada, semakin canggih alat yang dia ada. Dia pun canggih juga alat dia kan. Benda chip tu manusia buat, dia pun manusia, dia pun boleh buat. Jadi benda tu tak sesat sebab bila. Jadi itu cerita dia. Jadi Nabi berdoa. Jadi kita boleh guna doa ni, a'udzubika min, atau bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan, kecelakaan, daripada pendatang malang dan siang. Cukup doa Melayu pun boleh. Kecuali pendatang yang datang kebaikan, dia buat pendukung kita. Seperti saudara mara kita, kawan kita mari. Itu belum bawa keberkatan pada kita. Kalau dia penting sangat, dia kadang-kadang datang tak kawan kita waktu malam. Kalau dia penting nak cakap apa tak, nak beritahu apa, dia penting tak. Dan orang-orang macam ni, dia memberikan kebaikan kepada kita. Saudara mara kita, kawan kita, sebagainya lah. Dah, okey. Yang tu berbeza. Okey. Kemudiannya Allah berfirman lagi, falyanzuril insanu mimma khalaq. Maka hendaklah manusia itu melihat, perhatikan sebab apakah ia diciptakan. Begitu lah. Falyanzuril insanu mimma khalaq. Maka manusia itu perlu ditengok sebab apa dia diciptakan, sebab apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena fikir kat situ. Jangan kita ingat apa ni, kita lupa, kadang-kadang kita ni lupa kita sebenarnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa ramai manusia yang dicipta Allah itu ingkar kepada Allah, tidak sembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh kita kata bahawa lebih banyak yang ingkar kepada Allah daripada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur tu dah banyak nak. Yang Islam ni pula ni, dia kalau Islam pula ada yang kategori bawah kita ni, ada yang taat, ada tidak, ada semuanya, ada tidak. Dah kurang dah sifat. Jadi kat situlah yang mana di akhir zaman ni, kalau nak dibandingkan zaman dahulu, kerana itu di akhir zaman ni banyaknya manusia masuk neraka nak dibandingkan dengan zaman-zaman kita dahulu. Tengok zaman Rasulullah, sehingga Allah memuji dengan para sahabat, kuntum khairu ummah tud'una ila khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab apa? Sebab mereka ini menyuruh kebaikan, menentang kemungkaran. Bukan saja mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isyak apa? Tak isyak lagi ke? Seminit lagi. Jadi saya berhenti kat situ lah. Kita mula balik ayat kelima tu.
fal yanzuri insanu mimma khuliq. Sebab kalau saya panjangkan lagi meleret pula. Jadi kita berhenti pada ayat yang keempat, ya. Itu saja untuk malam ini, insya-Allah. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.